Maknanya dari sudut watak dan aktiviti ni, Pahang ni bagi saya tak ada. Kita ni macam mereka, mana boleh terima belaka. Kita tak ada yang hak kita punya sendiri. Dan tak ada siapa maksudnya dari sudut nak menjenamakan ia menjadi itu hak kita. Contoh, kalau Kelantan, mana dia ke barat tu kita belakang lah kan, contohnya. Tapi Pahang dia, kita tak ada satu perkara yang boleh kita watakkan, yang boleh kita fragmentkan sebagai kita punya budaya. Jadi dicadangkan supaya majlis ini dapat dan kita mengiktiraf mana-mana budaya kesenian yang berasaskan contoh seperti gendang Pahang, rebana Pahang. Ni saya ingat masa saya kecil memang ada rebana Pahang. Dia dah seorang bikin ni guna gendang yang besar tu, batu-batu guri, tabuh contohnya tarian piring, tarian pelanduk, tarian menari, bikin Pahang dan lagu-lagu rakyat. Ini ada kaitan dengan Abang Mai Kaya. Ini juga yang saya katakan Salman dalam perbualan kita tu, pada orang dia ada usaha, dia ada tempat, dia nak usaha, tapi kita tak support dia. Maksud tak support tu macam hari ni lah. Contohnya kita banyak sangat red tape atau birokrasi. Sedangkan siapa sebenarnya yang menjalankan aktiviti-aktiviti kesenian Pahang tu? Mana kalau Mangkaya ni bukan setakat di Malaysia ni, mana setiap orang yang datang, tadi dah Man. Man, kau puji orang ni Man. Daripada sampai Australia, mana-mana datang. So saya harap lah, orang Pahang kita kena jenamakan kita punya barang kita sendiri lah. Kita mungkin tak sekedar orang Kelantan, tapi kita ada seni jiwa raga kita tu. Datuk Seri penat Datuk Nenek saya dulu berperang untuk memastikan kita ni rakyat Pahang ada di sini pada hari ini. Jadi saya harap kita teruskan dalam majlis ni lah, untuk meneruskan legasi orang kata kebudayaan di Pahang ni. Sebab orang kata kalau tak ada budaya tu tak adalah bangsa ni. Sekian, terima kasih.